Wow. Wow. Saya mampu mengucapkan takbir. Minta maaf, saya terlebih excited tengok event seperti ini di depan mata. Oh, wow, wow. Siapakah? DMA Islam terjatuh. Adakah markah akan diberikan kepada Abang Koroy? Tumbukan di muka terkena Abang Koroy. Wow. Begitu mengasyikkan. Tumbukan yang begitu lazat. Wow. Smackdown. Itu dia, DMA Islam kali kedua terjatuh. Adakah DMA Islam akan meminta maaf kepada budak-budak Meskom dan artis tanah air? Wallahualam. Perlawanan diteruskan. Koroy mengelak. Adakah Koroy mampu mengelak daripada serangan DMA Islam? Wow, Allahu Akbar. Wallahualam. Saya pun tak tahu siapa menang. Tapi ini adalah hiburan untuk kita semua. Lagu mati. Memang nak kena pukul organizer. Wow, DMA Islam lunyai. Didi and friend. DMA Islam, adakah perlu bertaubat ataupun masih mahu meneruskan perlawanan yang membahayakan ini? Tolong bagi saya gift, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi saya gift. Terima kasih. Bagi saya gift sebelum saya merajuk. Waktu berehat 2 minit waktu berehat. Kita bagi mereka mengambil udara segar. Terima kasih tuan-tuan atas giftnya, yang bagi love, yang bagi bunga. Anda memang awesome. Oh yeah. Woo. Jangan lupa untuk follow saya, Abang Has, daripada Has Gadget. Follow Has Gadget sekali dekat akaun TikTok saya. 60,000 mata memandang. Memang luar biasa. Kita tengok sikit DMA Islam masih bertahan. Salvador, iaitu Abang Koroy, mendapat sambutan di perlawanan ketiga. Okey. DMA Islam di bawah Unite Boxing masih bertenaga, masih bersemangat, masih membawa aura positif untuk meneruskan di perlawanan ketiga. Mereka bersama-sama mengumpul markah. Adakah Koroy menang ataupun DMA Islam? Kita sama-sama saksikan. Wow, hampir terkena muka Koroy, namun Koroy mengelak. Asakan demi asakan diberikan kepada DMA Islam, macam perlawanan di budak sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, sakit guys. Stop dulu. Wow, menakjubkan. Bagi gift saya, bagi gift. Terima kasih bagi gift. Ya, perlawanan diteruskan. Itu dia, perlawanan diteruskan. Ya, itu dia, DMA Islam masih bertenaga. Namun stamina perlu ada untuk meneruskan perlawanan ini. DMA lunyai. DMA jatuh buat kali keempat. Come on DMA. DMA terciduk. Adakah DMA ingin meneruskan perlawanan? Masih boleh teruskan. Jadi Koroy terus menumbuk asakan bi asakan di bahagian kepala. Akhirnya DMA berehat seketika. Kita beri nafas kepada DMA. DMA menyerang, namun ditumbuk oleh Koroy Albana. Salvador Boxing. Wow, memang terbaik. Mantap Abang Koroy. Itu dia, DMA Islam perlu meminta maaf kepada semua budak Meskom dan juga artis tanah air. Berdarah guys.
Pertumpahan darah berlaku di gelanggang utama. Medik, kami perlukan medik. Pendarahan berlaku di ring. DMA agak sedikit kepenatan. Kita doakan sama-sama. Itu dia. Ya, bukan mudah. Bukan mudah untuk menang. Ya, Abang Koroy. Itu dia yang bawa wang tunai. Ya, itu dia. Namun saya yakin mereka bersahabat selepas keluar daripada gelanggang. Second fight, request second fight. Second fight, correct. Second fight. Dia cakap fuck you. Rematch, rematch, Alek, rematch, 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 rematch. Satu Malaysia tak percaya dengan Koroy. Semua orang komen kat video aku, Koroy. Engkau tak boleh lah, kau kena makan lah, Koroy. Koroy berkicap, Koroy kau bagi dia, Koroy. Berkicap, Mat. DMA berkicap, Mat. Koroy, apa kau nak express, Koroy? Kau dah bukti kepada Mister. Kau dah bukti maksimum. Semua dengar. Itu penting semua. Bagi tahu, Koroy, bagi tahu. Degree itu penting. Alhamdulillah atas kemenangan ini. Aku banyak terima kasih kepada tim aku, Salvador family, coach. Ini pun juga main sponsor yang sudi sponsor bola-bola pendek. Okey.